packing. So first team akan gerak dulu hari ni. Ni barang-barang kami nak bawa pergi shoot ke Jepun. Nak buka ni, jual makanan. Mari kita. Hari ni aku heading ke Jepun. Packing gila kau ni. Aku nak duduk kat sana 2 minggu pasal kita orang shooting untuk program Astro Warna. Ya, Ishan tak boleh ikut. Kali ni Ishan kena tinggal. Okey? Kami apa? Pasang cacing tayar yang depan. Oh, ya. Hai. Kali ni kami naik Air Asia. Tengok barang-barang ni geng-geng production. Lepas tu ni kami punya barang. Ada dalam 7 bag. Tu dia bag. Besar. Setup kami kali ni memang besar. So barang-barang kita banyak. Ada dalam 6 kamera. 7 kamera, 8 GoPro. And then ada 2 biji light yang besar. Pasal itulah ada benda ni. Berat nak mati weh. Bag ni saja tadi 34 kilo tapi dah oversize. Dah terlebih 2 kilo, kita orang kosongkan jadi 28 kilo. Penat, berat. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Tokyo dalam 7 jam je. Taklah jauh sangat. Tapi bestnya kali ni landing dekat Haneda Airport, which is dekat tepi Tokyo je. Welcome. Kami masuk ke Haneda. So best sikit lah. Station airport kat bandar. Rombongan. Hello. Hai. Jangan close up sangat. Oh, lepas. Wow, first time naik bas besar macam ni kat Jepun. Ni onigiri ni dia ada salmon, ada tuna mayonis dengan Salmon, thank you very much. Onigiri kat Jepun ni memang terpaling original lah. Sampai je terus dapat merasa weh. Dah sampai kami punya apartment. Mana? Belah mana? Tengah malam pukul 1 kami mencari makanan. Geng tengah malam. Hai, nak pergi makan. Kita orang dah lapar. Abang Zaidah paling lapar baik. Kat Jepun ni kalau bak makan memang senang gila lah. Walaupun dia tak ada mamak macam kita, tapi convenience store 24 hours dia bersepah. Dah jumpa Family Mart tengah malam. Pukul berapa Bi? Pukul 1 pagi. Jam 1.16. Sinilah orang Melayu. Tengah-tengah malam hidup lagi. Siapa suka ni? Bestnya kali ni kami ada guide yang boleh baca dan cakap Jepun. Dia beritahu apa yang halal dan apa yang tak. Tak boleh. Tak boleh. Ada lemak babi pula. Ni je boleh Bi. Macam. Macam boleh Tu dia Pukul 1 pagi shopping dengan ramai-ramai. Ni cari apa? Coklat. Coklat. Oh, coklat tengah-tengah malam Yang ni halal ke? Tak, kami tak boleh. Enggak dah. Tapi kan tak semua convenience store dia ada tempat duduk dan makan. Kali ni kami bungkus bawa balik rumah. Morning hari kedua. So aku lupa nak tunjuk rumah kami. Masuk-masuk ni pintu ada kitchen. Sini ada fridge. Semua ada. Cukup. Lepas tu ni bilik. Bilik ada 3 katil, 1 sofa. Kami buat sepah kat sini barang. Dan dia punya toilet luar ni. Toilet kategori orang kaya ni. Jamban asing. Jamban elektronik. Yeah. Dan toilet standard Jepun. Good morning, akhirnya dapat tengok kami punya rumah. Rumah kami yang ni yang ni. Tengok weather ini bulan berapa ni? Bulan 9. Bulan 9 ni dia hujung-hujung sama. So hujung sama ni dia ada taufan. Taufan tu tak sampai lagi kat Tokyo. Kami tunggu je. Taufan tu sepatutnya sampai 2 hari bulan ataupun 1 hari bulan. So 1 hari bulan dalam lagi 3 hari. Kami tengah takut ni kalau shoot dalam taufan mampu. Weather kat sini dia panas Ini pun pukul 9. Pukul 9 dia rasa macam dah pukul 11. 10 kat Malaysia. Okay, breakfast kami hari ni Family Mart. Lagi sekali Family Mart. Okay, hari ni kami downgrade bas kecil, bas comel je untuk pergi ke first location nak reki kitchen. MX-5 mak-mak je bawa. Area sini banyak kedai kereta. Kereta Recon. Supermarket Autoback. Okay, ni kitchennya. So light aku rasa kena tapak sikit. Dia okay tapi dia dim. First day bekerja ni biasanya kami akan tengok shooting location. Dah tahu apa angle yang sesuai, kena dengan lighting. So kami adjust terus perabot yang ada kat situ. So esok tak kelakabut nak adjust. Kat sini juga kami discuss apa shot yang diperlukan untuk shooting day nanti. Ni salah satu tempat Matsudo Kitchen. Matsudo Kitchen ni tempat kami akan shooting dia punya tempat shooting makan-makan. Masak kat sini orang masak. Best kat sini ni barang-barang raw tau. Orang datang untuk beli barang-barang raw, memasak lah, apalah, borong, bekas plastik. Benda sajalah semua orang cari kat sini. So kami akan shooting kat sini dalam masa 2 hari. Barang-barang berniaga, tisu,
tin foil, stiker, barang-barang memasak. Oh, Han cari lah kat sini untuk ambil char kway teow. Aku dah tengok tadi wok tu. Murah lah. Tapi kualiti lah. Lain lah. Tengok tebal tau. Kalau tak lain lah. Habis dah Mi dah cari stok untuk char kway teow. Market ni bahan-bahan basah. Dia macam kat sini tempat mencari barang-barang nak berniaga kat sini. Matsudo Nanbu Ichiba. India ni mau betul raw, fresh. Oh, kita masak yang ni lah malam ni. Dari palikan satu menu tadi. Dari kualikan. Ini apa? Belut shoot. Ini salmon 3 rasa ke? Salmon 3 rasa. Salmon ke apa? Matok. Oh, sedap ni. Oh, besar. Gila ni. Sudut. Sudut ni Collection seafood. Hari ni kita jadi mak-mak tengok bahan-bahan masak kita. Tengah masak nasi goreng. Sedapnya. Janganlah pegang ni. Orang nak membeli. Kalau comel yang watermelon dia. Jagung bapak besar. Tongkat Ali. Nak buat Malaysia 30 lebih. Kenapa? Sini RM6. Tu dia anggur RM60. Daun-daun benda pun. Ni nak kita taruh ni ke pumpung jadi butterfly. Ni bunga kekwa. Bunga kekwa bukan bunga kantan Bunga itulah tu, bunga teh bunga, dibuat teh bunga. Untuk buat teh bunga. Palak tau. So ni dia punya supermarket bahan-bahan fresh lah. Bahan-bahan kat sini memang mahal lah. Beza dengan Malaysia, jauh beza. Tapi certain benda ada yang murah. Benda ni macam telur. Jelly. Dalam tu apa ni? Asam. Oh, jelly asam. Ya, next auto bag. Dah nampak dah kat depan tu. Kita ada lunch time kan? Bukan Mira ni, Kelisa. Itu dah sahakan tempat reki kami. Daiwa House Group. Ini tempat-tempat barang-barang rumah, deco. Aku rasa aku nak buat rumah kat Jepun. Boleh beli batu, boleh beli dinding. Deco dinding. Apa ni, comel gila. Bunga. Pasal dah ready lah batu-batu kat sini. Apa benda ni tiang ni? Oh tu dia, rotan-rotan. Nak beli rumput boleh. Oh, barang-barang DIY macam ni aku memang pantang. Ini memang syok ni. Apa benda ni weh, comel. Siram apa ni? Aku tak tahu benda ni. Tak botol tu. Kipas tengkuk. Tapi last kali made in China. Punya firework macam jual dalam supermarket Basikal jual dekat supermarket. Kemah jual kat supermarket. Ni kemah basikal shoot. Kasut construction shoot. Best gila. Bagi 100 lebih lah. Kasut construction pun boleh stylo. Ni depan dia keras. Heaven gila. Barang-barang dia ni macam mesti DIY je. Tapi berlambak gila mak Ni tu untuk buat simen berjenis-jenis. Kau nak simen siapa dah? Aku nak simen orang, aku nak bunuh orang. Cover kasut. Otak ni aku nak dia dulu lagi. Collapsible box. So ada 2 hari yang kami akan shoot dekat supermarket ni. Kat Jepun supermarket ni kita suka tengok benda-benda yang tak ada kat Malaysia. Macam benda-benda macam ni. So comel je. Ni gel. Syok je tengok. Kita jarang tengok. So terus nak beli. Weh, Pocari Sweat ada gel. Shoot. Aku nak try benda ni. Cari toilet jap. Toilet Jepun tak pernah mengecewakan. Dalam jamban pun tak segan nak shoot. Ada bunyi air lagi. Ni best weh. Folding water tank. Best weh. Settle lunch dan kami heading ke ramen halal kat area Akihabara. Kali ni kita boleh bezakan dengan ayam ya. Mana lagi sedap? Mari kita tengok. Sementara kita tunggu order ramen, kita semayang dulu. Masjid Community Center Ueno. Dan tempat semayang dia ke atas. Tiga setengah subuh. Zuhur pukul 11.40, asar pukul 3.30, maghrib pukul 6, isyak pukul 7.30. Okay. Ya, lebih kecil. Kat China kan, gemuk gila. Katanya yang ni kuah dia lagi pekat. Sama. Kita ada kimas. Hujan sudah turun. Aku rasa ramen ayam ya lagi sedap pada yang ni.
aku bias. Okey, Tokyo dah start hujan ni. Ni antara petanda awal ribut sudah mau datang Tokyo lah. Kami ada lagi beberapa location nak kena reki ni. Next lokasi, Shibuya. So kat sini, kat Shibuya ni, kita akan shoot dekat Riverside Shibuya. Kat situ akan buka kedai untuk jual makanan-makanan Malaysia dekat orang Jepun. Dia akan jual, tak tahulah, masakan cak pitiau ke, tak tahulah, local cuisine Malaysia. Tapi sebelum ke sana, aku nak kena lari ke big camera. Aku nak kena cari kabel USB-C dalam 3 meter panjang-panjang lah untuk nak power up aku punya GoPro. Kita orang ada dalam 6 biji GoPro, tapi akan power up pakai power bank. Pasal memang kita orang akan rekod lama 2-3 jam. Disebabkan kami naik bas tak boleh suka hati berhenti kat mana-mana. Aku ada dalam setengah jam je nak mencari kabel ni. Degil tak nak bawa payung. Jalan dalam hujan, padam muka. Tu lah Shibuya crossing. Tapi aku tak nak cross. Aku dah berjaya sampai. Ini adalah big camera, heaven untuk barang-barang elektronik dan juga kamera. Suka tak? Penuh. Nampak? Kiri kanan penuh. Apa jenis drone ni lah? Kecil gila. Macam mainan. Dan berlambak kat sini ada 2 meter, 1 meter. Aku nak cari 3 meter punya. 3 meter, 1 meter, 1.2, TD100. Okey, jom. Semua ada. Dah dapat. Akhirnya kita tangkap 6 ekor kabel TD100. Sekarang aku nak kena cari dia orang balik dekat Hachiko. Inilah Shibuya crossing yang orang gila-gila kan. Biasa je kan. Tambah lagi hujan macam ni. Sebenarnya dia macam crossing kat Lot 10 KL je. Hanya 3 kali ganda lagi besar. Shibuya ni, sekarang ni dia ada banyak construction. Tengok ni, banyak sangat construction. So Shibuya kalau korang datang, serabut lah. Dia macam nothing yang interesting sekarang ni. Serabut sangat. Tengok Hachiko, tak ada orang kan. Ada seorang je. Sebenarnya sebelah sini ramai gila orang beratur nak gambar. Siap line up, okey, nak ambil gambar kat situ. Dan kami gerak ke next recce location, Lalaport. So kat magic kat sini. So dia boleh ambil shooting, nampak background macam ni pun boleh nampak. Lepas tu orang daripada dalam pun boleh nampak kat sini. Kami ada kat Lalaport, Tokyo. So ni kami punya second location. Akan ada sebiji food truck kat sini akan buka, and then orang akan datang tarik dan kena tarik untuk beli makanan Malaysia kat sini orang masak. Tak silap aku, Lalaport yang korang tengok dekat KL tu, inilah Lalaport originalnya. Lalaport Jepun asal dia. Sekarang dah ada kat KL. Apa yang tak ada kat KL? Okay, mari kita balik. Satu lagi last recce, restoran makan besar. Location ni lain macam sikit pasal dia kat dalam bangunan office. So kami tak boleh shoot kat luar restoran tu. Nak tala kamera hanya kat dalam je. Angkat. Aku tahu dia tak ada. Oh, mampus. Oh my god. Assalamualaikum. Assalam. Untuk malam kedua ni, tim aku akan duduk kat satu Airbnb untuk set up dulu kamera. Esok kru dan talent datang dah ready untuk shoot je. Rumah ni lain macam sikit. Dia kat luar bandar Tokyo dan atas bukit tinggi gila nak mampus. Barang kami dah lah berat. Ada patung-patung teman aku. Main lah. Okay dah, kita on dulu. Sebelum habis second day ni, lagi sekali kami discuss apa yang nak shooting esok pagi kat rumah ni. Nampak tak? Kerja video production ni bukan takat tala kamera dan rekod je. Banyak department yang involved. So, kami set up satu light dulu kat atas ni. Lampu di sini. Betul tak? Betul. Tu dia lampu dia. Ada 2 location nak pakai, so aku guna satu lampu yang paling besar dari tingkat atas untuk nak light up living area. Kalau letak on the floor susah pula, nanti nampak lighting stand kan. Jadi pergerakan kamera pun limited. Mari turun bawah beli makanan. Ini dia cari sashimi. Sedap kan tebikan. Rumah kami kat bawah ada supermarket. Last piece. Buah. Allah, apa Melayu ni? Buah. Settle. Kami ambil mana yang pakai Google Translate. Tengok macam tak ada minyak. Lepas tu tak ada baby fat. Kita selamat lah, bismillah. Bayar sendirilah. Mampu nak pegang. Plastik bag. Carry bag. Plastik bag. Ada lah. Settle shopping. Tengok, dah kena pakai payung. Monsun sudah main. Lagi teruk ke dekat 11? Oh, yang kedai tadi tu. Mi nak masak malam ni.